betul, tapi ada nanti di kalangan mereka ni yang bawa benda ni. So dia tak berlaku dekat tempat sana, dekat rumahnya, tapi dia berlaku di sekolah, mood dysregulative ni sentiasa ada dekat sekolah, destruktif ni marah-marah, menjerit-jerit, lepas tu tak puas hati kan, bergaduh dengan kawan dia, melakukan tindakan-tindakan yang ganas bersama kawan. Itu selalu ada, kenapa? Salah satunya tadi tu, mereka kat sana tu terlalu ramai, jadi akan berlaku aspek pengabaian. Belum lagi kita tak tahu apakah situasi sebenar yang berlaku dekat sana, jadi ini keadaan-keadaan yang sebenarnya kalau guru harus perhatikan, ciri-ciri ni. Dan kat mana kita perhatikan, biasanya ini banyak berlaku dekat sekolah rendah, kalau sekolah menengah dia jarang ada yang ni. Dia nanti kita akan depresif yang lain, walaupun dia sampai umur 18, tapi sebenarnya kat sekolah menengah jarang ada. Dia kat sekolah rendah. Sebab tu sekolah rendah ni kita selalu nampak, sebab nanti kita kena bezakan antara destructive mood dengan satu lagi conduct disorder. Conduct disorder ni disorder berkaitan dengan tingkah laku. Itu lain lagi. Yang ni sebab dia akan menunjukkan ciri mood depresif tu. Marah-marah, jerit-jerit, dia rasa tak puas hati, dia rasa dia tak adalah benda yang dia tertekan bagi dia, dari segi perbezaan, ni kalau nama-nama lain lah, ni saya tak sentuh, yang ni hanya untuk kita faham saja. Dari segi comorbidity, DMDD ni dia sangat tinggi. Jarang sekali menemui individu yang simptom memenuhi kriteria untuk satu saja, tapi biasanya dia akan ada dengan simptom-simptom yang lain, sama ada dia berkait dengan defiant disorder, conduct disorder, ataupun berkait dengan ADHD, bipolar dan sebagainya, terkait juga dengan gangguan-gangguan tingkah laku, so selalu berurutan lah, kerana apa? Sebab saya selalu sebut, bila seseorang itu mendapatkan rawatan, biasanya rawatan tu diberikan ketika kanak-kanak itu telah pun menunjukkan keadaan-keadaan tidak terkawal. Padahal kita dah nampak dah daripada awal, tapi sebab kita kan biasa, ni tak apa, ni kanak-kanak biasalah, begini. Jadi kita akan cuba untuk merasakan benda tu tidak ada apa-apa, sehingga pada satu keadaan dia tidak terkontrol, sehingga bila tak terkontrol, bila dia pergi, dia bukan satu, dia ada lagi yang lain-lain yang attach dengan keadaan tersebut. Kita kena ingat, dalam kesihatan mental ni, sifat dia adalah kontinum. Semakin dia ke depan, semakin dia bergerak, dia akan tarik juga yang lain-lain. Belum lagi kalau dia kanak-kanak ni dia mengalami destructive mood dan dia tidak terbantu daripada awal, dia boleh pergi either nanti masuk kepada yang disebut sebagai penyakit-penyakit di bawah conduct disorder, penyakit-penyakit tingkah laku. Tak boleh kontrol tingkah laku, mengamuk, marah, membangkang, tak ikut peraturan, semua peraturan langgar, semua macam-macam. Atau dia juga boleh pergi bawa kepada dia mengalami depresif. Dia ada yang mood dysregulation ni, destructive mood ni, dia waktu kanak-kanak, tapi nanti bila dia umur 11-12 tahun, dia mula mengendur. Kenapa dia mula mengendur? Sebab kan dia dekat sekolah, dia akan belajar sedikit demi sedikit sosialisasi, dia akan mengendur. Tapi kerana dia tidak dirawat dengan sebenarnya, tidak ada intervensi diberikan pada dia mungkin kita kata semula jadinya tu dia perlahan-lahan nampak seperti membaik, tapi boleh jadi dia akan bergerak pula kepada depresif yang lain, yang biasanya dia akan pergi MDD penuh, major depressive disorder yang penuh. Padahal tadi dia yang lain, tapi akhirnya bergerak dan
menjadi MDD pula, penyakit pula kan. So kita kata continuum tu tidak terhenti di situ, tapi dia berkembang menjadi disorder lain. Nama je bertukar kerana simptom kriteria itu telah bertukar bentuk padahal daripada awal tadi kalau kita bantu dia, kita boleh mengurangkan risiko berikutnya. Dia macam inilah kan, kita kalau penyakit fizikal contohnya, kalau demam kan dah tahu dah nak demam, dah tunjukkan rasa-rasa demam tu, kalau makan ubat cepat secara logiknya, secara adatnya kita sembuh lah kalau tak sembuh pun memang ada juga, tapi secara adatnya sembuh lah tapi kita biarkan sehari, 2 hari, 3 hari kan, makin teruk lagi kan, sampai seminggu kan baru nak pergi jumpa doktor. Lalas doktor kata ni bukan demam dah, ni penyakit lain dah. Sudah, padahal dia bermula dengan demam, kemudian mungkin demam panas ke, atau demam berdarah ke, demam yang yang Aedes tu kan, demam kerana nyamuk ni, so hingga berdarah-darah, tiba-tiba masuk ICU je. Padahal dia daripada demam biasa, demam lah tapi tak tahu demam biasa ke demam apa. Cuma kalau diberikan intervensi lebih awal, sebenarnya risiko untuk bergerak tu pendek. Mungkin demam sekadar demam aja. Tapi sebab tak dirawat, dia jadi demam virus. Tak dirawat lagi, mungkin dia jadi demam yang lebih teruk, bahkan nanti mungkin menjadi satu keadaan yang lebih buruk lagi. Itu kita kata macam itulah juga dalam kesihatan mental ni. Asalnya cuma dalam kesihatan mental, kerana ada kriteria yang terpenuhi yang lain-lain. Yang dia akan tengok sama ada ini bahagian mana. Kerana nanti dia bergantung pula apa yang kita nak beri, intervensi apa yang sesuai untuk kita berikan. Alright, so mungkin kalau soalan saya boleh jawab lah secara umumnya saya removekan dulu mood destructive mood dysregulation ni dia berlaku pada kanak-kanak. Umur dia berapa? Umur dia lebih daripada 6 tahun, 7 tahun lah lebih kurang 7 tahun sehingga umur 18. Tapi kebiasaannya kita akan tengok range umur dia antara 7 hingga 12. Sebab bila dia masuk sekolah untuk sekolah menengah, kalaupun dia ada, tapi yang tu sikit. Tapi yang biasanya adalah pada umur 7 hingga 12 tahun. Dia matang lebih kurang umur dia 10-11 tahun. Kita akan nampak ciri itu jelas. Jadi kita kena tengok bezakan kemarahan yang dia alami. So kemarahan ni macam orang yang baran lah kan. Kalau orang dewasa baran, dia tak boleh kontrol baran tu. So dia baran semua benda dia baran. Dia tak boleh salah sikit dia akan baran. Tak boleh ni sikit dia baran kan. Panas pun baran, sejuk pun baran. Kerana dia tak boleh kontrol dia punya keadaan kemarahan tu. Bukan dia tak cuba, tapi kerana ada pengaruh lain yang dalam baran ni yang menyebabkan keadaan diri itu tak terkontrol. Apalagilah kalau kanak-kanak kan. Tapi kanak-kanak ni dia marah pun logik marahnya. Tapi dalam destructive mood dia sangat ekstrim. Sehingga kemarahan itu tidak bersesuaian dengan umur dia. Kalau setakat dia marah, ambil barang baling sikit tu, kita tahulah kan. Tapi ni tak dia bawa membaling, dia maki-maki, kemudian dia jerit-jerit kan. Lepas tu tak tahu tiba-tiba dia marah lagi, dia lempar barang kan, dia pecahkan benda-benda. Jadi maksudnya dia dia tak terkontrol keadaannya. Masih kita memang dekat di MDD. Waalaikumsalam. Saudagar satu macam kesalam. Kita masih di MDD. Ni cerita di MDD je. So di MDD ni di bawah depresif. So dia akan tunjukkan keadaan depresif. Maksudnya walaupun dia marah, kanak-kanak dia marah dia baran, tapi sebenarnya dia mengalami tekanan mood dia sentiasa rendah. Mood dia tu mood depresif lah. Dia melihat diri dia tu seolah-olah tidak berkeupayaan, macam orang depres kan. Samalah. That's why ditunjukkan dalam bentuk dia tak boleh kontrol dia punya mood tu. Mood yang tak boleh kontrol mostly kanak-kanak adalah kemarahan, tapi yang marah ni adalah marah yang berlebihan. So
kalau kita kata remaja mungkin dia marah, tapi dia marah tu biasanya dia masih dalam kawalan. Maksudnya dia boleh kontrol dia punya marah, tapi dia akan pergi lain. Kalau remaja ni dia lebih kepada, kalau kita kata dia dalam mood depressed kan, dia lebih menyendiri, diam, tak nak bercakap, tak nak bergaul kan. Tapi untuk kanak-kanak itu bukan dunia dia. So dunia kanak-kanak ni memang dia tak pandai untuk menyorokkan diri dia. Dia akan tunjukkan. Jadi selalu akan ada yang pengeluahan yang tidak terkontrol, logik pula. Biasa saja sebenarnya untuk kanak-kanak ni terjejas sikit dia marah, tapi dalam kes di MDD ni dia berlebihan, dia berlebihan. Dan kena tengok tempoh lah dia. Maksudnya ciri A sampai E tu wajib ciri A sampai E tu terpenuhi semua. Baru dia akan masuk kat sini. Cuma kita monitor. Cuma kalau dalam monitor saya selalu kata jangan tunggu sampai setahun, paling tidak 6 bulan, 7 bulan, kita sentiasa bincang, Kalau ibu bapa dia berlaku kat rumah, tapi sementara anak pergi sekolah, chat juga dengan cikgu dia kan. Jadi kita ada tanggungjawab sebagai ibu bapa sebenarnya untuk chat dengan cikgu-cikgu dia, macam mana anak dia kat sekolah, begini, tanya khabar je, supaya kita boleh mengetahui, kita ada engagement dengan sekolah. Janganlah lepas kat sekolah aja kan. Ni sekolah ni patut sekolah lah kena didik dia begini tu, kat rumah tu kau tak didik kan. Kau dah letih mendidik dia, menguruskan dia, hantar kat sekolah aja. Lepas tu ingat sekolah tu sempat kan. So benda-benda gini, so kita jangan daripada satu tempat kita lepaskan pada satu tempat, anggapannya dia akan okey. Tapi kalau dia tak okey, dan apa nak buat, saya selalu kata dalam bab-bab ni jangan takut untuk pergi visit ke klinik. Kalau berlaku, jangan takut dan jangan risau untuk bawa dia pergi klinik, sebab tak ada cara lain untuk dilakukan. Boleh je nak bawa tindakan awal, kita kata okey lah, kita bawa jumpa kaunselor dulu ke, jumpa psikologis dulu, boleh, tapi kena juga akhirnya bawa ke klinik, kerana dia ada testing yang dia akan lakukan, yang dia nanti dia akan bagi jawab, dia akan bagi tahu dia nak pergi mana. Cuma dalam kes-kes macam ni, kalau dia memang tidak terkawal, kalau dia terkawal, it's okay. Tapi kalau tak terkawal, boleh sajalah dapatkan bantuan mana-mana. Tapi kalau saran saya, yang paling mudah kalau dekat Malaysia sekarang ni, kontak Malaysia, di Malaysia sekarang adalah rujuk dia saja ke mana-mana klinik. Dia dah sekolah kan, budak sekolah free, ataupun kena bayar RM1 lah macam biasa kan, RM1 ataupun free. Perkhidmatan tu free rasanya, tapi bayar daftar tu RM1 tak salah saya, so okey lah, dan biar mereka lakukan. Dan kalau memang masih dalam pengawasan doktor, so kita bincang, tapi yang ni sebab dia kanak-kanak sekolah rendah, jarang kanak-kanak sekolah rendah ni dia pergi klinik ibu anak lagi dah kan, dah habis dah. Kerana ibu anak ni sampai umur 4-5 tahun macam tu je, nak sampai umur 7-8 tahun tu tak mungkin dah, kita berhenti dah. Jadi itulah keadaan dia. Apa-apa pun kita faham saja, keadaan ini dia berlaku pada kanak-kanak, walaupun tidak banyak, tapi dia masih ada risiko, kerana kalau kita tak bantu mereka, risikonya adalah ke depan. Ke depan, cerita dia adalah ke depan, kerana konsep dalam kesihatan mental ni dia macam kanser. Dia makin lama makin berkembang, perlahan-lahan dia menjadi disorder yang lain. Kalau kanser tu 1, 2, 3 kan, 4 masih kanser yang sama. Tapi kalau disorder dia berkembang, ciri tu sama tapi dia berkembang jadi benda lain. Dia boleh attach dengan lain. Belum lagi kalau di kanak-kanak ni dia pandai sikit, dia rasa dia pelik dengan diri dia, dia pergi cari ubat lagi, dia pergi cari ni. So itu akan lebih lagi merosakkan kanak-kanak, sebab zaman media ni susah kita nak kontrol, Baik, tak ada soalan, So tak ada soalan, insyaAllah semoga-moga bermanfaat perkongsian kita pada malam hari ini, terkait dengan Destructive Mood Dysregulation Disorder, DMDD, yang berlaku. Ingat, dia berlaku pada kanak-kanak. Kalau orang tua berlaku, kalau orang tua cerita lain, so dia tidak masuk kat sini sebab dia hanya dihaskan untuk kanak-kanak,
Kadang-kadang umur dia berapa, biasanya umur sekolah rendah, tapi boleh jadi di umur awal remaja tu masih ada, itu boleh jadi, tapi itu kecil je tapi kalau orang dewasa nanti kita akan tengok disorder yang lain. Okey. So kita perhatikanlah anak-anak kita. Bagi mereka yang anak masih kecil perhatikan, lihat dan kalau ada perbezaan-perbezaan, kepelikan-kepelikan tertentu, jangan malu, jangan segan dapatkan rawatan bukan rawatan, dapatkan dulu konsultasi konsultasi klinik atau konsultasi daripada pakar. Silakanlah nak pergi mana-mana pun boleh yang penting kita tahu apakah keadaan yang berlaku kepada anak-anak kita supaya kita dapat bantu mereka lebih cepat dan dengan kita bantu lebih cepat, insya-Allah semoga-moga ke depan mereka lebih kuat untuk berhadapan dengan diri dia dan dia belajar untuk mengawal diri dia Jadi insya-Allah semoga-moga bermanfaat pada malam hari ini. Jadi saya ingat sampai sini dulu kita jumpa lagi di siaran berikutnya.